tidak pernah menentang hudud. Kita tidak pernah menolak hudud. Malah saya dah berceramah di Malaysia, dia dah 23 tahun. Saya tak pernah tolak hudud. Saya cakap laksanakan hudud. Cari jalan bagaimana nak buat hudud. Cuma belum buat. Antara belum buat dengan menolak lain. Yang dilarang menolak. Belum buat lain. Beza tu tuan-tuan. Belum buat bukan bermakna menolak. Dia belum buat. Tak semestinya menolak. Ni tuan-tuan, depan saya ni, saya rasa separuh belum pergi haji. Separuh ni belum pergi haji. Rasa-rasa saya. Adakah tuan-tuan menolak haji? Tuan-tuan tolak haji tak? Tidak. Sebab apa? Sebab apa tak pergi haji? Duit tak cukup. Nama daftar belum naik. Tuan-tuan tahu tak? Orang nak pergi haji 40 tahun daftar baru boleh pergi haji lah. Punya ramai tuan-tuan nak pergi haji. Berjuta. Yang boleh pergi 28,000, 26,000 setahun. Dapat kota lebih, mereka pergi tunjuk perasaan pula. Tarik balik pula dah kota. Orang suruh buat umrah, mereka pergi tunjuk perasaan. Bersih kotong lapar, dia boleh buat belakang. Tuan-tuan, yang nak boleh pergi ni 40 tahun akan datang. Subhanallah. Kalau tuan-tuan daftar lah, tukar alamat baru nama tuan-tuan naik. Postman main hantar alamat. Cucu jawab, ni cik postman tukang alamat ni tak ada sini lah. Dia pergi tu, pindah lah, pergi depan tu masjid, belakang masjid alamat ni. Postman kata tu kubur. Tu. Adakah tuan-tuan tak pergi haji lah? Tuan-tuan menolak haji? Tak. Tuan-tuan belum buat. Adakah tuan-tuan berdosa? Tak berdosa. Belum buat. Bukan menolak. Begitulah dengan hudud. Kita tak tolak hudud. Ini perintah Allah. Siapa hak mai malam ni tolak hudud? Kalau ada kat tangan macam saya. Tak ada siapa tolak hudud. Ini perintah Allah. Berani yang tolak. Cuma belum dilaksanakan. Belum mampu dilaksanakan. Macam mana tuan-tuan nak pergi haji? Memang nak pergi. Awak tak pergi? Tak mampu. Tak mampu nak buat. Tunggulah dulu tak mampu. Bila nak mampu tak tahu. Nak mampu caranya ialah bersatu umat Islam. Kalau kita bersatu, maka boleh dilaksanakan perintah ini. Masalah kita sekarang pasal tak bersatu. Bergaduh tak habis-habis. Yang ni yang letaknya tuan-tuan, sedikit perbezaan itu. Maka sedikit perbezaan inilah yang dijadikan alasan kepada kita untuk tidak mau bersatu. Konon-kononnya kafir. Konon-kononnya tidak Islamik. Konon-kononnya sekular dan sebagainya.